Apakah kelebihan emas berbanding aset fizikal yang lain? Emas boleh dijadikan ubat mujarab untuk penyakit boros dan masalah simpanannya sentiasa bocor. Emas juga penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah manusia. Simpan emas bermakna kekayaan kita selamat dari inflasi dan risiko jatuhan ringgit dalam jangka panjang. Nilai 1 dinar masih mampu untuk membeli seekor kambing sejak dari 1400 tahun yang dahulu sehingga sekarang. Sedangkan nilai duit semakin kecil dari tahun ke tahun. Emas adalah aset fizikal mampu milik yang mudah untuk diperolehi. Tidak seperti tanah atau rumah, kita boleh membeli emas walaupun dengan bajet yang kecil. Contohnya, item sekecil 1 gram dengan bajet sekitar RM500. Emas juga adalah aset kewangan yang tidak boleh dibekukan oleh kerajaan. Orang yang bankrupt atau sesiapa yang namanya disenarai hitamkan juga boleh memiliki emas. Ia aset terbaik untuk sorokkan kekayaan dan sebagai benteng terakhir kewangan keluarga. Kerana tidak ada sesiapa pun yang tahu berapa banyak emas yang kita miliki, melainkan kita sendiri yang membuat hebahan. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Sila isi beg biru di bawah. Saya akan membimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan yang terbaik untuk anda.